cycle dia dah pun membentuk MHB, naik buat re-entry lagi sekali ni, turun ini adalah turun untuk menyiapkan time frame kecil juga. Ni, time frame 4 jam. Kita dah nampak arah kukuh, zone zero loss dah habis, arah kukuh dah sampai top BB berlaku rejection. Cuma kenaikan ini untuk mencari MA5, MA10 high ni untuk membentuk extreme sell, turun untuk membentuk satu lagi structure buy. Okey, lagi satu structure buy inilah yang selalu kita tunggu untuk kita nak mulakan swing perjalanan baru ni. Kalau dia naik membentuk momentum pada time frame 4 jam ni, maknanya continuation, berlaku pertukaran pada trend untuk kenaikan mencari monthly punya top BB. Ini saya target ni. Sebab sepanjang perjalanan monthly dah beberapa tahun ni, indeks ni semua berjalan pada zone-zone zero loss yang panjang. Disebabkan correction masa ni, 2 tahun lepas ni, kerana re-entry yearly ni kan. Lepas tu dia sambung balik buat ni, masih lagi perjalanan zone-zone zero loss trending market ni. So maknanya penurunan ini adalah penurunan untuk membentuk satu setup di mana perjalanan asal akan bermula balik setelah ada time frame kecil membentuk structure lengkap yang mengikut major trend. Sekarang correction dia semua pada time frame besar. Okey? Bila time frame besar ni dah lengkap second candle untuk re-entry, maka secara automatically di weekly akan ada extreme, di daily akan ada MHB, di 4 jam akan ada MHB yang berulang kali. So maknanya kenaikan pada time frame 4 jam ni harus membentuk momentum, menurun, lepas tu turun untuk membuat re-entry di 4 jam untuk sambungan kenaikan berjalan pada weekly dan monthly. Okay? Cantik ni zone zero loss dia ni. Betul-betul yang ini 3 minggu bagi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Okay? Lepas tu satu lagi indeks yang selalu saya ikut adalah German DAX. German DAX dia all time high all the way, every day baru ni. Setiap hari kenaikan adalah all time high. Sekarang German DAX, kalau kita tengok pada weekly, momentum re-entry. Berlaku dah pun re-entry pada MA5 low dan diteruskan dengan kenaikan. Adakah kenaikan ini akan diteruskan ataupun tak? Adakah re-entry ini valid ataupun dia akan turun untuk membentuk lagi satu kali re-entry? Kita tengok pada time frame besar. Adakah time frame kecil? Adakah time frame kecil ni akan diteruskan dengan momentum? Okey? So kalau time frame 4 jam dah pun bagi momentum datang daripada struktur lengkap, maka 4 jam ni akan turun untuk membentuk satu re-entry dan perjalanan 4 jam ni apa yang saya nampak lah daripada structure BBMA ni, 4 jam akan membawa kepada zone zero loss buy. Setelah dia turun untuk membentuk re-entry, continuation ini adalah continuation yang membentuk pada re-entry yang orang kata apa, perjalanan 4 jam. So mana kalau 4 jam tu 2 minggu lagi lah continuation. So sebelum melakukan re-entry tu, perjalanan 4 jam tu mesti ada satu re-entry. Sebab kalau kita tengok balik, perjalanan untuk zone zero loss dia mesti mula dengan satu structure lengkap. Extreme, TPOJ, MHB. Lepas tu dia buat arah, diteruskan dengan momentum. Maknanya momentum ini adalah momentum kekuatan di 4 jam ni. Selalu susah nak dapat momentum untuk membentuk satu perjalanan jarak jauh yang mengikut time frame besar. So kalau yang trader-trader swing kan, so maknanya tunggu di 4 jam ni membentuk re-entry. Ketika re-entry di 4 jam ni, okay, ketika re-entry di 4 jam ni, tengok di time frame kecil ada tak structure lengkap, especially 1 hour. Adakah 1 hour akan membentuk structure lengkap di sini?
akan berlaku extreme buy. Sekurang-kurangnya extreme buy lah. Then start buy dan melakukan perjalanan. Sebab 1 jam dah ada zone zero loss. Maknanya dia akan jalan 2 hari. Minggu depan ni ada 1 hari lagi untuk Isnin atau sambung sampai Selasa, dia akan berjalan dengan zone zero loss. Datang daripada struktur lengkap. Okey? Ini 4 jam juga struktur lengkap. Kalau tengok daily rejection pada low BB yang belum, orang kata apa, belum confirmation untuk kenaikan kerana tak diteruskan dengan momentum. Untuk diteruskan dengan momentum daily ni, kita kena tengok 4 jam ni lah. 4 jam jalan zone zero loss, maknanya perjalanan daily itu akan terus bersambung dengan momentum. Itu cerita dia. Sebab dia jalan zone zero loss pada German DAX ni sangat cantik. Dia lengkap 2 hari, 3 hari. Kalau time frame kecil ni, 2 minggu, 3 minggu ni, 4 jam ni memang lengkap. So maknanya kalau kata 4 jam ni berlaku zone zero loss, maknanya kita ada peluang untuk continuation entry pada time frame 4 jam tu selama 2 minggu. Okey, cuma sekarang nak tunggu setup dia. Kalau buy, kalau you buy sekarang, maknanya float lah. Tunggu setup, tunggu structure dia lengkap. Jangan buy, walaupun akan nampak kenaikan dia tu, tapi bukan tempat dia untuk buy pada masa ini. Tunggu pada low BB 1 jam, re-entry di pada 4 jam. Okey? Okay, lepas tu kita pergi pada yang bertanya. Budak ni. Mata